Sekarang ni saya rasa saya dah macam chef paling hebat lah. Segala semua resipi saya buat. Rendang lah masa nak dekat raya tu, saya buat rendang lah. Saya buat air masak merah lah. Buat cukodok pisang, that's my husband's favourite. So ada banyak kali dah ada pro. So nanti korang datang rumah, I bagi makan cukodok pisang. Kita apa tu? Memasak tu cara untuk menunjukkan. Correct, yes. Dalam rumah tangga ke macam mana? Betul, I rasa because my husband is a big foodie as well. Dia memang suka enjoy food just like me. So I rasa macam bila I buat something, dan my husband macam, sayang, perfect. Oh, rasa macam, puas hati macam tu kan. Because we get to please our partner. Apa menu kesukaan dia lah yang you suka buat, selalu buat lah sekarang? Cukodok pisang. Yeah, so I rasa for a week straight, sepanjang bulan puasa raya ni, dia minta cukodok pisang je. So hari-hari lah saya buat cukodok pisang. So kesedaran I sebagai seorang isteri dan always prioritizing my husband, I rasa benda tu ambil masa untuk nak adapt. Sebab sebelum ni pun I keluar je sehati. Sebab I duduk dengan my mum dulu, so I tak pernah keluar rumah. So curfew I pukul 12. Okay, pukul 12 malam is my curfew. Sekarang ni dah kahwin, curfew saya lagi awal je. Saya kena balik lagi awal. So rasa nak adapt dengan macam, I kena balik awal, husband tunggu dekat rumah, macam tu. So benda tu I kena adapt. Pukul berapa? Dia selalunya kalau siang saya dah keluar, malam saya kena dekat rumah. Pukul berapa curfew sekarang? Saya rasa maghrib lah curfew saya tu. Malam-malam dah kena dekat rumah. Sorry, dah pergi honeymoon ni? Belum lagi. So bila tu? Next month insyaAllah. Next month insyaAllah saya akan pergi ke Italy for 2 weeks. So I akan travel. Itu memang because he have been to Italy before, and dia cakap dekat saya, dia balik awal tau. Actually dia pergi Italy seorang. Dia balik awal sebab dia kata one day I'm gonna come here with my wife. So I rasa macam okay. So even dekat hantaran I pun I letak boarding pass to Venice, Italy.